saya akan cakap direct. Walaupun orang tak suka. Ramai asatiza gunakan alasan ni. Ya, itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni cukuplah berdakwah dengan akhlak kita. Apa pendekatan dakwah yang paling berkesan? Dialog, video, atau contoh peribadi Muslim itu sendiri? Saya akan katakan bahawa kesemuanya. Saya tak akan pilih, saya susah nak pilih salah satu dan saya ada sebab kenapa saya tak akan pilih salah satu. Alright. Bila saya kata menunjukkan contoh yang baik sebagai seorang Muslim. Ramai Muslim dia ambil kategori itu je. Itu. Ya. Dia kata kita tunjukkan contoh yang baik cukuplah. Di situ saya ada masalah dan saya ada persoalan untuk dilontarkan kepada mana-mana Muslim yang berfikiran begitu. Saya akan lontarkan. Antara akhlak kita dengan akhlak Nabi, siapa lebih baik? Sudah tentu akhlak Nabi. Adakah Nabi hanya menunjukkan contoh akhlak dia yang terbaik itu tanpa dia lisan? Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa lebih baikkah perkataan mereka daripada mereka yang menyeru kepada Allah? Masya-Allah. Nabi sebaik-baik akhlak. Uswatun hasanah dalam Quran. Betul. Tapi adakah Nabi menggunakan alasan akhlak aku yang terbaik? Nampak tak? Aku berdakwah dengan akhlak aja. Aku tak berkhutbah, aku tak berkhatib, aku tak berdebat, aku tak berdialog, aku tak menyampaikan. Aku tunjuk je aku punya baik. Ada? No. Dan masalahnya, saya akan cakap direct. Walaupun orang tak suka. Ramai asatiza gunakan alasan ni. Ya, itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni cukuplah berdakwah dengan akhlak kita. Kamu mengajar agama. Kamu mengajar agama, kamu kena mengajar agama wahyu. Bukan mengajar agama ikut selera. Hanya kerana kamu sendiri tak berdakwah dengan lisan, kamu jangan suruh jemaah jangan berdakwah dengan lisan. Kalau dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdakwahlah dengan akhlak kita, dan kita ada soalan untuk penceramah yang dekat masjid dengan surau tu. Yang kamu duduk dekat depan ni buat apa? Kamu berceramah kan dengan lisan kan? Kenapa tak ke depan tunjuk akhlak kamu je? Kenapa kamu berceramah? Jangan. Kita nak masuk Islam, masuk menyeluruh. Kita nak amalkan Islam. Agama Islam bukan agama buffet. Ambil mana yang kita suka. Agama Islam ini lock, stock and barrel. Masya Allah. You nak ambil. Dan kita ni sebagai pendakwa, sebagai orang Islam, bila kita bagi tahu kepada orang tentang agama Islam, kita kena faham, didik diri kita. Jangan sampaikan agama Islam ikut selera kamu. Sampaikan Islam sebagaimana diwahyukan oleh Allah kepada Nabi dan diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ajar yang itu. Bukan, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa. Kejap. Orang nak dengar ceramah agama, orang bukan nak dengar apa yang kamu rasa. Tapi perasan tak banyak ceramah kita hari ini adalah saya rasa. Wait. Orang bukan tanya tentang benda lain. Orang tanya tentang agama. Apa yang rasa-rasa? Rasa-rasa tu makanan. Agama ni adalah ilmal yakin, ainul yakin. Kita kena ada ilmu yakin. Kenapa rasa-rasa? Masya Allah. No. Tak boleh secara akhlak saja. Dia kena akhlak, kena dialog, kena melalui saya kata ada beberapa contoh. Kita ada bilhal, bukan buat hal bilhal dengan akhlak. Lepas tu bilmal dengan kebajikan, dengan harta kita. Lepas tu bil qalam dengan penulisan, dengan buku kita. Lepas tu kita ada bil lisan, kan, dengan cakap kita. Lepas tu kita ada bil media, kan, bil mal. Bil mal tu duit. Kebajikan, zakat kan ada dalam zakat tu sebagai asnaf untuk fisabilillah. Ada juga zakat dia untuk apa? Untuk mu'alaf, dan dalam mazhab Maliki dan beberapa dan pendapat Yusuf Qaradawi juga, mu'alaf qulubuhum tu termasuklah orang bukan Muslim yang tak memerang Islam yang boleh dijinakkan hati masuk Islam. Masya Allah. Maksudnya Islam dah gariskan cara kita berdakwah. It's okay. Jangan, kalau boleh kita gunakanlah semua. Kadang-kadang kita berdialog, kadang-kadang kita tunjuk nak membina silaturahim, nak membina ukhuwah, kita bagi makan, kadang-kadang kita bagi pamphlet, kadang-kadang kita bercakap. Kenapa nak buat sesuatu?